Okay guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Just a simple and quick unboxing di mana hari ni kita ada dah dekat dalam studio kita Samsung Galaxy S26 Ultra guys. Dan bukan ini sahaja, aku just nak share pada korang, kita juga ada Samsung Galaxy Buds 4 dan aku juga ada beli untuk melengkapkanlah the ecosystem Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 guys. Dah happen to be aku jumpa seller yang bagi harga jackpot dapat sekali full set macam ala-ala pre-order dulu. So simple je. Aku just nak unboxing semua je. Sebab apa, besok should be aku dah nak pergi travel. Jadi ini memang rushing punya. Kejap lagi nak keluar beli casing semua. Besok ada macam-macam benda dah semua interview. Jadi this is the only time. Jadi jom, just bear with me lah. Alright, first thing first, ini adalah kotak dia. So unit aku dapat ni adalah berwarnakan hitam. Alright, hitam 12256. Jadi jom kita unseal dekat belakang ni Bismillah. Alright. So nasib baik tak jatuh. Alright, buka dia macam ni. Tada. Jadi dekat dalam ni macam biasa kita ada satu kotak ni. Macam biasa kita dapat documentation yang kita takkan baca, kabel charging type C to type C dan juga seat ejector tool. Dan macam biasa the device itself lah. Hop. Nasib baik tak jatuh. So inilah dia Samsung Galaxy S26 Ultra warna hitam guys. So jom macam biasa. Tak bunyi pula kali ni Alright. So kita boot up, kita setting up sambil-sambil tu. So sambil-sambil kita tengah set up tu, jom kita unbox pula Samsung Galaxy Buds 4 guys. So untuk Buds 4 ni dia ada yang juga model Pro. Yang kita ada ni adalah yang model yang bukan Pro lah. Jadi jom. Alright. Macam biasalah, mana buat kita takkan baca. Kemudian dekat sini kita dapat the Buds itself. So inilah dia Samsung Galaxy Buds 4 guys. Warna dia putih aku dapat ni. Alright. Yang ni jujur cakap lah, masa briefing itu hari aku tak pay attention sangat pun. Sebab apa, aku lebih excited dengan S series tu. Tapi nanti kita akan review, kita akan guna. Stay tune dekat platform Izami Gadget. Tapi jangan nak share pada korang, design dia kali ni berbeza. Walaupun dia bukan model Pro, nampak mewah. Dia nampak macam ala-ala casing charging untuk diorang punya ring itu hari kan. Bawah ni macam ada wireless charging bulat macam ni. Type C, ada button dekat situ. Transparent guys Samsung indicator light kat situ lah. Kalau kita tekan, ada lampu kat situ. Then dia punya buds dia macam ni. Nampak mewah kan? Dia punya design kali ni dah revamp gila daripada siri yang lepas. Nampak dia ada macam titanium besi punya finish kat situ. Tapi dia jenis open ear lah. Alright. So kita try pasang kat telinga. So dekat telinga macam ni rupa dia. Alright. Apa-apa pun stay tune dekat platform Izami Gadget. Okay, kita sambung lagi. Kita unboxing Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 ni pula. Alright. So kotak dia bila korang buka macam ni, nampak? Memang nice, very nice. Sorry lah aku satu angle je yang aku boleh tunjuk pada korang. Tapi dekat dalam dia ada bunch of item lah. Aku cuba tunjuk jugalah. Dia ada satu bag ni. Nampak bag ni? Ni boleh lah bawa pergi travel esok, isi charger semua kan. And then ada barang-barang dekat dalam ni. Melimpah ruah geng. Jadi lepas tu kita juga dapat extra punya wash band. Yang ini macam yang kain punya. Tapi really nice. Trail band. So band dia macam ni lah, nampak? Dia jenis macam kain punya ni. Warna putih. Sebab aku punya jam warna putih. And then kita dapat juga dia punya macam Smart Tag 2 ni. Dapat satu. Yang ni kalau anda kata ala-ala macam AirTag lah. Kalau korang sangkut dekat bag ke ataupun letak dekat dalam kawasan-kawasan mana, korang boleh detect barang korang lah. So dalam ni korang dapat menu book yang kita akan baca ni. Dekat depan ni korang dapat dia punya tag ni. Korang dapat macam SIM pin. Macam ni lah rupa dia. Kecil je kan. Jadi boleh jadi macam keychain macam tu lah. Kalau let's say korang nak pasti keep interact dengan barang berharga korang. And then kita juga dapat adapter pengecasan 15 watt. Walaupun sekarang S26 Ultra dah support 60 watt, tapi yang ni aku rasa untuk jam punya charger. So menu boot kita tekan baca, adapter pengecasan dia. Kemudian kita juga dapat power bank guys. Yang ini adalah 10,000 mAh 25 watt PD charge. So macam biasa menu boot yang kita tekan baca dan juga the power bank itself lah. Alright. Dia ada dua port type C and then 10,000 mAh. Nipis macam ni tapi besar. Now to the main event, the Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 itself lah. So aku ambil warna putih. Kenapa? Sebab warna putih adalah warna yang paling murah sekali kalau korang nak beli untuk Ultra ni dekat online ataupun dekat mana-mana lah. Right. Bismillah. Right. Dekat dalam korang dapat macam ni. And then bawah dia korang dapat satu lagi band yang asal dia lah. Yang ni macam loop yang getah tu, ala-ala macam Apple Watch
Ultra punya look. Warna putih lah. Band warna putih ni macam ni. Jadi aku akan pakai ni kot rasanya. Yang ni lebih robust sikit lah. Kita dapat kotak ni, ada another seal sticker lagi. Alright, yang kat sini ada kotak. Macam biasa, documentation kita akan baca. Cable charger ataupun charging dock dia lah. Now the main watch itself lah. So inilah dia Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 warna putih guys. Basically physical wise ataupun secara overallnya sama je macam yang 2024. Bezanya adalah storan dalaman dengan dia ada beberapa tambahan features kesihatan macam itulah. So nak pasang tali dia just masuk macam ni je. Ya, satu. Another one. Dua. Dia just tap je, settle. Alright. So dekat tangan macam ni lah. Nampak besar lah Maklumlah dah susut sikit. Tapi okey lah, warna putih ni nampak mencapap sikit lah kan. So guys, Samsung Galaxy S26 Ultra ni dah siap boot up. Alright, so aku dah set up dia punya fingerprint. Macam biasalah, Samsung fingerprint memang laju. So sekarang macam korang boleh nampak, dia lebih nipis, lebih ringan dan juga lebih rounded. So dekat tangan, walaupun ini adalah model Ultra, aku boleh katakan dia masih lagi boleh handle one hand macam ni lah. Masih lagi okey lah untuk tangan aku. The looks masih lagi lebih kurang sama. Cumanya dekat kamera dia sekarang dah ada macam island ni lah, ala-ala Z Fold 7. Tapi the rest button placement semua kekal sama lah. Satu benda yang aku notice daripada video kawan-kawan, aku tak perasan itu lagi. Dia punya S Pen dia ni dah kebucu sikit. Nampak? Dulu dia ke tengah sikit, jadi dia dekat bucu. Jadi kalau korang nak tekan, korang kena tekan bucu tau. Jadi korang nak tarik tu, pasal aku punya briefing session tu macam susah sikit. Tapi bila korang dah buka macam ni lah. Ni S Pen dia lah. S Pen dia masih lagi tak ada Bluetooth function. Since S25 Ultra, dia dah buang benda tu. So korang boleh tulis, tapi korang tak boleh nak control kamera ke apa. And then untuk display, dia dah masuk ni dia punya home screen dia. Alright. 6.9 inci Dynamic AMOLED 2x Quad HD Plus. 3K resolution tak silap aku. Dan sekarang bezel dia macam tu lah. Dan satu feature yang baharu yang ramai gila orang nak tahu adalah dia punya privacy display dia lah. Di mana kalau siapa yang pernah pakai privacy punya screen protector, korang tahu yang kalau anda kata korang pasang privacy tu, korang belok macam ni kan, korang takkan nampak dia akan gelap lah. Jadi the idea adalah kalau korang ada benda yang nak private, orang sebelah tak boleh nak curi-curi peeping tengok skrin korang lah. Jadi sekarang dia dah bina secara hardware dan juga software pada S26 Ultra lah. So aku demo pada korang sekali lagi. Alright. So sekarang dekat setting tu dia dah ada privacy display. So kalau korang masuk, dia akan ada option ni. And then kalau korang turn on kan dia, okay, macam korang boleh nampak sekarang ini adalah pandangan hadapan lah kalau korang pandang skrin korang. Tapi kalau korang belokkan sikit, dia akan gelap. Belok sikit, dia akan gelap. Dan of course kalau korang nak extreme lagi, dia ada. Ini yang bukan extreme tau. Dia ada yang lagi extreme, nampak? Dia ada maximum. Kalau aku onkan maximum, okay, sekali lagi ini adalah pandangan tengah. Korang belok, orang tepi dah tak nampak. Nampak? Korang belok, orang tepi dah tak nampak. Nampak? Dia jadi gelap macam tu. Jadi, kalau anda kata korang gunakan, orang kiri kanan sepatutnya tak nampak konten korang lah. Dan dia bukan hanya boleh macam always privacy, korang juga boleh set pada aplikasi yang tertentu ataupun pada notifikasi sahaja. Which nanti kita akan test dan gunakan dan kita akan komen dalam full review nantilah. Tapi basically, aku rasa warna hitam ni sebenarnya cun juga. Dia macam ala-ala vibe Sony Xperia tu jadi. Nampak kan? Sony Xperia. Sebelum terlupa lagi. Asyik terlupa je sebab benda-benda ni benda tambahan. Aku ada beli dah casing sebenarnya. Tapi casing ni aku macam tak plan nak guna because aku tunjuk pada korang. Yang ni macam biasalah tempat oren kan. Okay, nampak macam promising. Aku dah beli awal sebelum dapat phone lagi. Alright, so dia ada MagSafe dekat situ. So kita try lah fitting. Alright. So, ini adalah casing dia. Simple casing lah. Ini adalah cheap casing lah. Alright. Nampak? Baru dia jadi kilat dia macam tu kan. Jadi bila korang pasang, okay, nampak okey je, protected lah kan. Siap ada MagSafe. Sebab apa? Sayangnya walaupun sekarang fast charging dan juga wireless fast charging, tapi dia tak ada MagSafe belakang ni tau. Jadi kalau korang nak pakai tak boleh lekat. Tapi problemnya adalah, alright, kat sini aku ada power bank MagSafe tau. Okay, power bank usually macam ni lah. Ini korang nampak ring dia dah habis atas ni. Tapi kedudukan ring ni terlampau ke atas. So, nampak? Tak boleh. Nampak? Ring tu terlebih. Dia dah kena kamera ham. Dia still boleh charge. Tapi, dia tak melekat lah. Nampak? Jadi kalau nak lekat, aku kena atas sikit. Dia boleh. Boleh tak? Tak boleh. Dia kat sini. Patutnya kat sini. Jadi dia dah kacau kamera tu lah kan. Jadi aku tak tahu lah design MagSafe dengan kamera ni membuatkan kita tak boleh nak guna power bank MagSafe dekat belakang ke apa. Nanti kita akan cuba solve that matter. Tapi sebab itu aku nak guna sementara boleh. Tapi aku tak boleh nak guna apa-apa attachment dekat belakang ni lah.
Kecuali kalau anda kata just macam benda-benda yang bulat, contohnya macam lampu MagSafe Ulanzi ni, mungkin boleh. Ni mungkin boleh. Tapi benda-benda petak macam powerbank macam tak boleh. Alright, so itu saja. Stay tune dekat update selanjutnya dekat platform Izam Gadget. Ciao.